Cek 1, 2, 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di rancangan Hafifi Marzuki di channel Hafifi Marzuki. Mana yang belum tekan button like, share dan subscribe, jangan lupa di subscribe, okay guys. Jadi hari ini kita akan bercerita, akan membincangkan tentang bagaimana cara untuk dapatkan banyak-banyak free sprinkler. Seperti mana yang korang tengok di bawah saya, ada 80 sprinkler, ada godly sprinkler, advanced sprinkler. By the way, masa sprinkler saya tak pernah dapat lagi, tapi di akaun saya yang lagi satu pernah dapat secara free guys, lightning rod dan lain-lain. Terutamanya gia di Gia Shop itu guys, di Gia Shop di depan sana. Mana saya punya range tool? Range tool. Mana saya punya range? Sekejap ya guys, sekejap. Nah, recall range. Di sini guys, di Gia Shop. Nah, di Gia Shop. By the way, ini akaun kedua saya ni. Sekejap lagi saya akan tunjukkan dekat korang caranya. Nah, caranya macam mana bang? Caranya macam ini guys. Korang memerlukan haiwan berkaki 4, iaitu mole. Nah, cara dapatkan banyak sprinkler tanpa korang menggunakan shekel ataupun wang kalian ataupun wang korang adalah dengan menggunakan mole. Seperti mana yang korang tengok di akaun kedua saya ni. Akaun kedua saya bukan AP ni. Tu, saya menggunakan 3 ekor mole. Banyak kan tu? Nah, mole ni apa fungsinya? Mole ini berfungsi, jap saya baca. Mole ini every 47-46 second digs down underground to find treasure. Can dig up gear or shekel. Okay, dia punya tujuan ni setiap 1 minit lebih, 1 minit dalam berapa saat ni? 1 minit dalam 20 saat lah. 1 minit nak kena 2 minit. Saya cakap 2 minit terus lah kan. Setiap 2 minit mole ni akan gali lubang. Alamak, dragonfly gold to mushroom. Mole ni akan gali lubang ataupun gali tanah. Dan bila dia keluar, korang akan tengok dia akan dapat shekel ataupun dapat gear. Seperti mana contohnya bang? Seperti mana contohnya? Okey, kita masuk ke akaun kedua saya guys. Nah, ini adalah akaun kedua saya. Akaun kedua saya dan korang akan tengok tu. Sekejap korang akan tengok. Nanti dia akan gali ke bawah. Bila dia gali ke bawah, gali lubang di bawah dan korang Gia Shop lagi tu. Tu kan dia gali ke bawah, gali tanah ke bawah. Sekejap lagi yang lain pun gali. Ini adalah animasi daripada mole. Tu, dia gali ke bawah tu kan. Dia gali ke bawah dan kita tunggu dia keluar guys. Nanti dia bawa barang. Tu, dapat godly sprinkler. Nah, dapat godly sprinkler dekat atas tu, korang nampak kan? Tu. Lagi sekali kita tengok dapat apa guys, dapat apa? 2 ekor. Dapat shekel 900. Nah, itu dia caranya. Itu dia maksud saya caranya guys. Nah, kita kembali lagi kepada akaun yang pertama saya. Jadi itu adalah cara untuk mendapatkan basic sprinkler, godly, advance dan master sprinkler dengan banyak secara tanpa AFK ataupun sebab dia boleh offline guys. Jadi benda tu akan tetap berjalan, berpusing. Dan sedar-sedar tengok ini akaun kedua saya, okay? Korang tengok akaun kedua saya. Di bawah tu korang tengok akaun kedua saya guys. Berapa banyak cuy, berapa banyak korang tengok. Saya dapat, ini saya tak ada beli daripada shop tau. Ini adalah mungkin dalam seharian ataupun sehari lebih lah. Saya dapat watering can, ada 14 watering can. Lightning rod, nah saya dapat 1 lightning rod. Recall range saya dapat 8. Basic sprinkler saya dapat 19. Nah, ini hanya dalam masa sehari guys. Sehari ataupun sehari lebih, macam tak sampai 2 hari guys. Saya dapat advanced sprinkler 9. Dapat trowel. Dapat master sprinkler dapat 1. Dapat godly sprinkler dapat 6 biji. Nah, itu dia korang tengok. Dia gali lagi, dia gali setiap 2 minit. Jadi alangkah baiknya korang kalau malas nak pergi ke Gia Shop ataupun korang malas nak tunggu notification Gia Shop tu kan, korang letak korang punya mole banyak-banyak. Saya yakin korang dapat banyak mole daripada naik egg tu kan. Ini banyak orang tak suka mole, tapi kegunaannya amat-amatlah baik guys. Itu adalah fungsi daripada mole, haiwan kesayangan anda semua. Nah, kita balik ke akaun saya yang mula-mula tadi tu.
Dah, jadi itu adalah caranya guys. Caranya macam itu guys. Korang ternak mall banyak-banyak dan tunggu diorang korek lubang supaya diorang bagi free sprinkler yang banyak kepada korang. Nah, semakin lama korang beli, semakin lama korang bela ataupun semakin banyak korang bela, semakin banyaklah sprinkler ataupun shackle ataupun apa-apa yang korang boleh dapatkan daripada situ. Okey, salam jumpa lagi semuanya di tutorial akan datang di tips dan trik grow a garden bersama saya Abang AB. Jadi korang jangan lupa tekan tombol button subscribe-nya guys, kerana itu amat-amatlah membantu saya cuy. Bye bye semua. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Bye bye.